Assalamualaikum geng, bersama saya lagi Pablo Hakim. Korang macam ni? Korang sihat ke semua? Pablo Alhamdulillah sihat dekat hari Khamis pagi-pagi. Pablo terlelap tadi. Pablo bangun balik, Pablo fikir nak buat satu konten untuk korang geng. So konten apa Pablo nak buat hari ni? Pablo as a batch 08 Pablo dah habis sekolah. Tapi beg Pablo belum kemas lagi. Beg sekolah ni semua Pablo belum kemas lagi. So kau nak tengok apa yang ada dalam beg ni, kau kena tinggalkan dia sampai habis, okay? Let's go geng. Okay geng, jom kita spot check beg beg sekolah dulu. So ni lah beg Pablo yang Pablo bawa daripada Form 4 hujung Form 4 nak masuk Form 5. Masuk Form 5 tu Pablo pakai sampai lah Pablo habis sekolah. So jomlah kita check apa yang ada dalam ni. Kita start daripada poket pertama dulu, poket bawah ni. Tengok ada apa. Ni terus sekolah ni. Okay. So ada jemput tali, ni marker. Ini pensel kepak ni. Ni apa yang kita taruh beli. Okay. Poket first habis, jom buka second poket pula. Second pocket ni kertas je. Banyak kertas je dalam second pocket ni. Sebab second pocket ni dulu Pablo kertas-kertas ni Pablo letak handphone, letak cover handphone lah, daripada kena panas ke, daripada kena air. So handphone Pablo akan letak macam ni. Ini handphone, kertas ni Pablo akan letak atas macam ni, tutup dia. So buat dia dapat cover lah kan handphone tu. Tapi sekarang tak pakai lah dalam sekolah. Pablo pun teringat semalam lah nak buat macam beg aku tak kemas lagi, tapi aku dah habis sekolah. So lah Pablo kemas lah hari ni. So ni kertasnya untuk cover handphone lah dalam poket kedua ni. Jom kita check poket kiri kanan pula. Okay, jom kita check poket kiri, kita check poket kanan dulu. Ada siap benda. Benda ni pun dah rosak sebab dia punya yang apa ni, pasal tak ada, rosak lah. Pun sama dah benda kat tapi tak ada dia punya tu. Lepas tu ada keychain sekolah SMKBP 92. Nampak tak SMKBP 92. So ada ini gila. Ada beberapa Lego. Okay. Lepas tu tak boleh je. Kita cek poket kiri. Poket kiri ada kereta satu. Kereta. Okay. Lepas tu ada Ni Jungle Malaysia. Jungle Malaysia kan. Bendera Malaysia. Lepas tu ada sampah. Lagi Jungle Malaysia lagi. Ni apa ni? Part pengantin licin tu. Lepas tu ada Jungle Malaysia lagi. Dengan ni getah sampah. So ada getah lagi. So ada yang getah tu last. So jom kita check poket yang the big poket ada dalam beg ni. Okay, let's go kan. Okay, jom kita check poket paling besar ni kan. Nak tahu apa jadi, apa ni nantikan lah. Ni ada Pablo pun nak tengok apa ni yang Pablo letak ni. So ada ni Facebook. Sebab Pablo Alhamdulillah tak ada apa-apa. Sebab Pablo memang jenis bukan yang isap-isap. Dah ada ni highlighter, dia ni pensel, ni projektor. Projektor. Latihan lah, buku-buku latihan dengan SPM tu. Okay. Lepas tu ada buku-buku nota sikit. Lepas tu ada hujak SPM
Bahaya. So ada banyak ni sampah. Semua tu cuba. Pun sama sampah juga. Pun sampah. Oh, ni latihan sejarah. Aku lupa habis tu. Latihan sejarah Cikgu Zul bagi. Nampak nama cikgu pun aku ingat lagi. Mana aku tak ingat yang latihan yang dia bagi. Okay. And then ni Pablo simpan dalam beg. Takut hujan ke apa kan, nak tak kasut ke baju ke senang kan. Tu Pablo simpan dalam beg. Tapi sepanjang Pablo tak sampai lah Pablo habis sekolah, tak guna tu. Just standby je. Okay. So kita check poket ni pula. Kosong. Okay. Check poket belakang ni pula. Oh ni ayat hafazan. Kita guys. Tak puas ni. So lah beberapa buku latihan. Ni bahasa Melayu, ni sejarah, ni matematik, yang ni matematik lagi, yang ni pendidik Islam. Buku nota ni dulu Pablo selalu tulis nota macam tak bawa buku ke apa kan. Pablo guna buku ni. Okay. Lepas tu ada ni buku ni. Ni buku nota ni tak? Buku sains. Buku nota sains. Ni buku sebuah buku ni RM5 sih. And the last one we have paper exam. Markah tak ada tunjuk, markah kita sensor lagi. Ada paper exam. Okay, baik. Banyak juga lah, boleh lah. Banyak juga. So beg ni dah kosong, tak pindah, tak apa-apa lah. Okay. Jom kita pergi ke beg ni pak. Let's go. Okay. Jom kita pergi ke beg ni pula. Let's go. Dalam beg ni ada contoh soalan exam, contoh paper exam, paper Islam. Tak, sejarah. Paper sejarah. Okay. So ada formula matematik. So kepada adik-adik batch kelas 9, kalau nak formula ni boleh komen kat bawah ataupun boleh PM tepi je dengan Pablo. Okay, mana-mana yang nak follow offer lah kat korang formula matematik. Benda ni memang membantu Pablo untuk buat matematik, untuk menyiapkan soalan matematik. Memang banyak membantu Pablo. So kalau korang nak, korang boleh komen kat bawah ataupun tag Pablo dekat ni lah. Boleh WhatsApp Pablo ke apa-apa ni. Okay. Yang tu lah. So ada buku nota lagi. Banyak buku nota bang. Ni belum apa ke? So ada nota sains. Untuk kalau macam cikgu masuk kena baca ni. Dan belajar bahasa Melayu. Dan macam biasa buku nota lagi bahasa Melayu juga. Buku nota bahasa Melayu, dulu bahasa Melayu. And the last one we have paper exam bahasa Melayu kertas 2. Paper exam bahasa Melayu. Ni. Okay. So kau boleh tengok lah kat sini berapa banyak.
Rupanya Pablo tak kemas lagi daripada Pablo habis SPM lagi tu. Sampai hari ni baru rasa macam nak kemas. Gila banyak weh. Ni paper satu. Ni yang dalam bag. Tengok. Ni buku latihan. Ni buku yang boleh tulis ke apa. Banyak weh. Okay gang, so Pablo rasa sampai di sini saja konten Pablo pada hari ni. Kalau korang suka dengan konten ni, korang boleh like, comment and share. Kalau korang share dan tak lupa juga pada akaun TikTok Pablo, siapa yang belum follow, korang boleh pergi follow. Boleh je tekan button tambah dekat atas tu, boleh pergi follow. Dan sampai di sini adalah konten Pablo pada hari ni. Semoga korang menantikan lagi konten Pablo lepas ni yang akan datang. InsyaAllah Pablo akan memperbaikkan lagi konten-konten Pablo selepas ini. And see you in the next content guys. Assalamualaikum.